di sini saya nak ambil kesempatan untuk terangkan sedikit sebab ramai orang telefon saya tanya tentang 3 akaun. Okey. Cik Mazlan ada suruh buka 3 akaun. Mereka tanya 3-3 tu akaun saya sendiri ke ataupun nak bubuh orang lain ke. Yang saya sebut 3 akaun itu bentuk dia macam ni. Okey. Dan apabila anda start nak prospecting orang ataupun nak dapat downline, semua letakkan di bawah akaun yang ketiga. 1, 2, 3. 3-3 ni boleh anda gunakan 3-3 nama sendiri, nombor akaun sendiri, nombor IC sendiri pun boleh. Anda nak bubuh nama isteri pun boleh, anak pun boleh, tak kisah. Ini mungkin nama anda, ini nama isteri, ini nama anak boleh. Anda nak letakkan yang ini nama mak ke, nama bapa ke, ini nama anda, boleh. Asalkan ketiga-tiga akaun ini di bawah penguasaan anda. Sebab bank akaun dia kan tak susah. Kalau anda bubuh nama orang lain sekalipun, isteri ke, siapa ke. Tetapi kalau anda nak bubuh bank akaun anda sendiri, kan kita hanya perlu submit orang third party sahaja. Jadi, 3 akaun ini di bawah penguasaan kita. Tak kira lah atas nama siapa. Sebab anda boleh tetapkan nak letak bank account siapa. Dan apabila sudah ada 3-3 akaun ini, kita akan promosikan di peringkat awal ini kesemuanya di bawah akaun nombor 3. Okey, letakkan di bawah nombor 3. Maka dengan itu kita boleh memaksimalkan keuntungan ataupun komisen yang diperolehi daripada Team TalkTone Excel ini. Saya harap dengan video ini boleh membantu anda untuk mengembangkan perniagaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.